Okey, sekarang ni aku tengah bancuh dedak 929. Lepas tu dedak ayam sikit. Lepas tu dengan ini apa ni, umpan gam lah. Umpan gam. Lama dah beli ni, bertahun dah tak pakai-pakai. Dah lama aku tak mancing kolam ni, dah dekat 2 tahun dah rasanya. Kita try lah, aku pun dah lupa cara nak bancuh dedak kan. Lasah lah dulu. Okey guys, ini dia. Jadi kita letak air sikit. Lepas tu kita bancuh lah. Kita masuk ni lah, strawberry dengan apa ni, pandan sikit. Okey, jom. Okey, aku dah masuk air ni. Lepas tu perisa strawberry dengan pandan. Dah masuk air, kita bancuh. Okey lah, boleh kepal macam ni kira okey lah. Yang lembik sangat lagi susah nak kepal kan. Okey, jom. Balingan pertama. Sini kan tak lupa balik kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, makan. Okay, again strike. Nah, rekam. Bapa, ikan apa ni? Kamera aku tu boleh. Tekan tepi tu, on tepi. Slide bawah tu. Bawah tu kamera tu kan. Kamera bawah. Slide tepi. Slide tu. Ambil video. Dah on dah? Jalan tak? Okay geng, pacak. Pacak geng, ikan apa ni? Oh, patin. Patin guys, patin. Patin itu dia. Oh, patin ni, patin. Patin besar. Oh. Alhamdulillah. Berjaya juga akhirnya mendapatkan seekor patin yang besar. Yes, mantap. Macam mana nak buka ni? Aduh. Ada pelayar? Kecil tu mata. Ni sangkut. Buka tu. Kena juga meh. Geng. Alhamdulillah. Besar patinnya tapi main tak lama lah, kejap je lah. Okay geng. Mana yang besar? Berat. Cepat ni. Akal. Dah. Okey geng, kita lepas dia balik. Bismillah. Oh. Baik. Alhamdulillah geng, dapat seekor semenarik patin. Okey guys, tu tadi ikan aku yang pertama, ikan patin lah. Dia main kejap je lah, tak berapa best lah. Main kejap, ikan macam lembik je kan. Kolam kecil kot. Okay, tak apa, jom kita hantar lagi. Tengok ikan apa pula naik. Okey geng, kerana ikan tak makan, kita orang makan dulu. Sini cuma ada Maggi je lah dia buat. Benda lain tak ada, Maggi dengan air lah. So belasah je lah, lapar kan. Okay, sabar duduk dulu geng. Okay guys, dah pukul 2 dah ni. Nampaknya cuma strike seko je. Ikan tak mau makan lah geng. Tak tahu lah kenapa. Yang kolam belah sana tu kan, kolam exotic tu, dia orang strike bertubi-tubi kan. Non stop dari tadi, pagi tadi. Banyak gila, caw peraya banyak dia dengan bawang ekor merah. Kita orang kat sini pumpau berdarah. So ingat lepas ni nak balik lah ni. Sekarang tengah kemas-kemas, lepas tu caw lah. Okay geng, aku rasa sampai sini dulu lah video aku. Kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum.